Mula terima kasih kepada Tuan Guru Besar Sekolah SK Pasu 2 menjemput AADK untuk bagi ceramah hari ini. Okey, adik-adik. Tahu tak apa itu dadah? Tahu? Tahu? Yang belah sini tahu? Ada yang tahu, ada yang tak tahu? Okey. Tahu apa itu rokok? Tahu? Tahu apa itu vape? Tahu? Semua tahu. Pernah hisap ke? Tak pernah. Okey. Okey, hari ini abang akan bagi ceramah tentang penyalahgunaan dadah. Okey. Okey, apa kesan-kesannya pengisap rokok ni? Gigi rosak. Lagi? Sakit padu-padu. Lagi? Apa dia? Otak lagi. Apa dia? Apa tu? Apa? Jawab sini. Okey, apa kesan rokok? Gigi busuk. Gigi busuk. Gigi rosak. Gigi rosak. Gigi rosak. Okey. Okey, ini antara kesan-kesan yang rokok yang pada gigi Okey, gigi akan jadi geput. Okey. Turun tangan kanan. Okey, semua angkat tangan kiri. Goyang, goyang, goyang. Okey, boleh? Turun tangan kanan, turun tangan kiri. Okey. Angkat tangan kanan balik. Tunjuk bintang. Tunjuk bintang. Tunjuk bintang. Okey, letakkan mulut. Letakkan mulut. Letakkan mulut, letakkan mulut. Okey, semua boleh diam. Okey, semua boleh fokus. Ini paling senang ni. Di manakah kawasan larangan merokok? Okey, di manakah kawasan larangan merokok? Dekat kedai. Dekat kedai. Lagi? Sekolah. Dekat sekolah. Dekat sekolah. Sekolah. Okey, betul. Terima kasih semua. Kawasan larangan merokok. Mana kawasan larangan merokok? Kat sekolah jangan merokok. Sekolah jangan merokok. Dengan segala hormat dia, dipersilakan Tuan Guru Besar Encik Hazli bin Muhammad diiringi oleh GPKM untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada penceramah jemputan kita. Sijil yang Encik Abdul Halim bin Hussein. Terima kasih ucapkan. Terima kasih, tolong senyap. Kamu nak minta pameran tak? Okey, satu je permohonan saya, tolong zip dulu. Okey, so setinggi sama-sama dalam program. Semoga dengan usaha murni ini menjadi langkah awal membentuk sekolah yang bebas dadah, selamat dan sejahtera. Dengan lapan Bismillahirrahmanirrahim, program pendidikan pencegahan dadah secara rasminya ditutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kata tu. Ini tengok ada apa lagi rupanya. Ini tadi ada ketuk tadi. Silau panggil dapur. Dapur. Ni dapur. Ini daripada 8 guys. Ni. Duduk balik. Sekarang Cina mana? Ni cabu ni. Ni sebelah dia dalam Cina tu. Jangan macam ni tu. Itu juri dia kencing.